Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatih Alfidausi bin Muhammad Fizan dan rakan tugas saya Ibu Aminah Diandra melaporkan untuk channel TVPSS SK Setiap Alam. Untuk pengetahuan semua, Hari Kanak-Kanak adalah acara tahun yang disambut di seluruh dunia bagi menggalakkan kesedaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh kanak-kanak di seluruh dunia. Ya Fatih, di kesempatan ini kami ingin melahirkan rasa simpati kepada kanak-kanak yang berada di Palestin. Kami di sini juga mendoakan anda semua diberikan kekuatan dan ketabahan untuk mengharungi kehidupan. Semoga anda semua di bawah lindungan Allah. Pada hari ini, Rabu 22 November 2023, akan berlangsungnya sambutan Hari Kanak-Kanak peringkat sekolah bagi tahun 2023. Di mana kali ini tema cita-cita saya. Pada pagi ini, kami berdua tidak ketinggalan untuk memakai pakaian bertema cita-cita saya. Saya memilih untuk menjadi seorang pensyarah. Saya berhasrat untuk melanjutkan pelajaran saya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah profesi yang penting dalam membentuk masa depan pelajar. Bagaimana pula dengan awak, Fatih? Saya pula menjadi seorang motivator kerana saya ingin memberi sokongan dan dorongan kepada anak muda di luar sana untuk mencapai kejayaannya. Hari ini juga, ramai murid-murid yang memakai pakaian yang bertema cita-cita saya. Jom kita dengar apa kata mereka. Sebelum itu, jom kita saksikan situasi pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hamzah Hanim. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurnalis dalam pengembaraan kerana saya dapat meneroka ilmu dari dalam dan luar negara. Assalamualaikum. Saya Aini Syekh Azalia dan saya ingin menjadi seorang pelakon fashion kerana saya amat gemari dalam bidang fashion dan saya suka bergaya. Okey. Nama saya Iskandar bin Abayuk. Saya memilih untuk menjadi seorang waiter kerana saya tertarik dengan pekerja-pekerja waiter di luar negara sana. Dan seragam dia bagi saya sangat cantik. Saya Intisha Zulaikha binti Muhammad Faizal dari kelas 5 Efisien memilih kerjaya sebagai jurugambar kerana ianya kerjaya yang sangat menarik bagi saya dan saya ingin menjadi seorang jurugambar yang berprofesional di masa yang akan datang. Nama saya Sofia Ajwa binti Muhammad Izwan dari 5 Dedikasi. Saya ingin menjadi seorang ahli arkeologi kerana saya sukakan sejarah dan saya berminat untuk mengkaji dan menerokai tinggalan-tinggalan sejarah yang lama. Nama saya ialah Muhammad Ryan bin Ramli dan saya daripada kelas 5 Fasil. Cita-cita saya ialah menjadi seorang lawyer. Saya Nur Airis Hadira Kamila binti Malaysia Mulai dari kelas 6 Fasil. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Kerana saya ingin menangkap jenayah untuk keselamatan rakyat Malaysia. Nama saya Balkish Falisha binti Muhammad Nasir dari kelas 6 Fasil. Cita-cita saya ialah menjadi seorang juruterbang kerana saya suka membawa orang ke seluruh negara. Nama saya Nur Imanina Aisyah binti Izzah Azri dari kelas 5 Bizak. Saya ingin menjadi askar wataniah kerana saya mahu melindungi rakyat Malaysia daripada ancaman musuh. Dari kelas 5 inovatif, saya ingin menjadi seorang pelukis kerana saya pandai melukis dan berwarna. Nama saya Muhammad Haris bin Nurul Helmi. Saya dari kelas 5 Efisien. Cita-cita saya hendaklah menjadi jurutera elektrik kerana saya berminat dalam bidang elektrik. Saya Muhammad Aidil Amsyar. Kelas saya 5 Fasil. Saya berminat untuk menjadi jurutera kerana saya mahu memajukan negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Rahish. Saya bercita-cita menjadi pilot. Saya bercita-cita menjadi pilot kerana saya mahu membawa penumpang selamat dan saya juga ingin mengembara ke luar negara. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat. Saya Aisyah Kina binti Mazira Aizat. Saya ingin menjadi polis kerana untuk menjaga keamanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma bin MD Nazrin dan saya bercita-cita menjadi ustaz. Saya mahu menjadi ustaz kerana saya mahu membawa ilmu tentang Islam kepada semua orang. Hai, nama saya Siti Nur Kaisar. Cita-cita saya untuk menjadi doktor kerana saya hendak menolong orang yang sakit. Nama saya Natalie, cita-cita saya jadi doktor supaya saya dapat menolong orang yang sakit. Nama saya Zoe. Saya seorang penari. Saya minat dalam penari sebab saya nak tunjukkan ada banyak pelbagai menari. Nama saya Atia. Saya nak jadi lawyer untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Saya Hussein Firas bin Saiful Amir. Saya ingin menjadi seorang jurureka bentuk automobil kerana saya meminati akan kereta dan ingin menghasilkan sebuah kenderaan yang mempunyai reka bentuk yang menarik kepada rakyat-rakyat Malaysia. Hai, nama saya Ali Syafi. Saya dari nama mana? Saya nak jadi human resource. Saya nak jadi pegawai HR sebab saya nak menolong semua orang dalam office saya. Nama saya Kasimia Zara. Cita-cita saya nak jadi polis kerana nak menjaga nama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zara. Saya cita-cita nak menjadi doktor
Tugas saya nak jadi doktor ni sebab nak rawat pesakit dan mendapat pahala. Hai, nama saya Norel dan cita-cita saya ialah doktor kerana saya ingin merawat orang yang sakit. Saya Adam Bahaiki, cita-cita saya menjadi seorang kameraman. Kameraman menjadi seorang yang ambil gambar semua orang untuk menjadikan kenangan. Selamat Hari Kanak-Kanak. Baiklah, itu sahaja liputan dari kami sepanjang sambutan Hari Kanak-Kanak 2023. Saya Fatih Alfidausi bin Muhammad Hafizan dan Saya Iva Amina Diandra binti Muhammad Faisal. dari Andromeda Channel TVPSS SK Setiap Alam. Cak nak hebat. SKSA hebat.